Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tengok sum of n term for geometric progression untuk GP. Alright, so before this, kalau kita nak cari Sn untuk arithmetic progression, you punya formula adalah n over 2 times 2a plus n minus 1 times d. So this is the formula to find the n term of arithmetic progression. Hari ni kita nak continue dengan sum of n term for geometric progression. Okay, so dia lain lah, dia sangatlah lain. Untuk Sn, you ada dua formula. Actually, this is how you get the formula, you derive the formula. Tapi cikgu tak tunjuk lah. Okay, siapa yang betul-betul nak ni, nanti boleh tanya cikgu. You can go through dia punya step ni. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Okay, so dia dapatlah formula, ada dua formula kat sini. Dia sebenarnya ada dua keadaan lah. Satu bila R dia tu modulus R is less than 1, and another one is bila R dia lebih besar daripada 1. Kita tulis balik. Okay, Sn ada dua. Untuk R less than 1, you akan guna Sn equals to A1 minus Rn over 1 minus R. Bila you nak substitute, ini maksudnya bila you nak substitute R, bukan you kena moduluskan dia, tak. Okay, untuk R modulus more than 1, maknanya you akan ambil Sn equals to A R, and R tu yang akan tolak dengan 1, itu beza dia. Okay, R minus 1. Contoh, okay, contoh you tengok R yang ni apa? R yang ni negatif 0.3 ataupun 0.3, 1/2, 2/3, negatif 2/3, negatif 1/2. Itu adalah you akan guna formula ni. Okay, you akan pakai formula ni. Bila kurang dari 1, tak kisah dia positif atau negatif, sebab tu dia less than 1, bukan kosong tau. Tolong betulkan muka surat. Tolong betulkan kamu punya worksheet tu, page 69. Okay, dia letak Sn tu, lepas tu dia buat R more than 0. Bukan, yang ni salah, tolong betulkan. Okay, dia ini untuk ni. Untuk ni. R more than 0, dia buat macam tu, salah, tolong betulkan. R dia mesti macam tu, modulus R. Bukan you substitute, you moduluskan dia, tak. You tengok saja R dia. Okay, kalau dia bagi 2, you pakai yang ini. Kalau dia bagi negatif 2, still you pakai yang ini. Okay, nombor tu lebih daripada 1. Tak kira lah dia positif ataupun negatif, faham tak? Okay, kalau dia adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, tak kira lah. Bila you modulus kan, dia dapat 1 kan. You tak payah tengok negatif positif. Kalau dia besar daripada 1, maknanya you akan guna rumus ni. Okay, kalau dia less than 1, you dapat macam ni kan. Negatif atau positif tak kira. Okay, less than 1, you akan ambil this formula. Boleh faham tak? Okay, so tolong betulkan muka surat 69. R, modulus R more than 1. Lepas tu page 70, dia punya example B tu pun ditukar juga. R less than 0. R less than 0. Ni dia buat, you tukar kepada R less than 1. Okay, boleh stop, pause sekejap and betulkan. Okay, so kita tengok example. This is from your textbook. Okay, dia you akan jumpa macam ni lah. Jangan terkejut, you akan jumpa macam ni. Kalau kita susun balik 1, 5, 25, 1, 2, 5. So jangan terkejut lah. Dia bagi tambah-tambah gitu. Sebab dia nak sum off. Okay, you take out A. A adalah 1, R adalah 5/1, you will get R equals to 5. So bila R equals to 5, maknanya you akan pakai Sn A Rn minus 1 over R minus 1.
Okay. So sekarang untuk soalan A dia minta S10. A dia 1 darab dengan, remember you substitute sebiji-sebiji. Okay, 5 Rn, N10 power of 10 minus 1 equals to 5 minus 1. So tekan calculator. You will get 2441406. Okay. Lepas tu, okay, soalan B. Dia kata find the value of n where Sn equals to 3906. Okay, so you do the same thing. Substitute. 1. R dia 5. N dia kita tak tahu. Minus 1 over R. R is 5 minus 1. Sama dengan 3906. Okay. Lepas tu kita solve lah. So you dapat dekat sini minus 1 sama dengan 3906. So 5 tolak 1 ni 4. So cikgu darab dengan 4. Okay. You dapat 5n sama dengan 3906 darab 4. Okay, tekan calculator. You akan dapat 15624. Okay. Lepas tu tolak 1 ni bawa siap lah ni. Cikgu bawa tambah 1. Cikgu dapat 15625. Okay. So dalam buku teks dia gunakan log. Tapi kalau kita tengok ni 5 ni kemungkinan adalah 5 kuasa berapa kan. So you cari, tekan 5 kuasa berapa. Tekan sekarang. Dapat 5 kuasa berapa. Okay, you akan dapat 5 kuasa 6. So n equals to 6. Ataupun buat macam dalam buku teks, you guna log. Kalau dia boleh guna index, confirm dia boleh pakai log. Tapi kalau dia guna log, tak semestinya dia boleh pakai index macam ni lah. Indices tu. Okay? Boleh? Okay, kita tengok example 9. Example 9. Ini example 9 dalam you punya worksheet. Yang ni yang cikgu cakap dekat rumus kat bawah tu kan. Tolong betulkan. Bukan R more than 0. R more than 1. Okay, so dekat sini kita ada A dia equals to 5. R dia is 10 over 5, you will get 2. So lebih besar daripada 1. And then obviously you akan guna Sn equals to A. Rn minus 1 over R minus 1. Okay, so for the beginning, every time you nak guna formula, you tulis dulu. Untuk nak biasakan. Nanti tak apalah. Alright. So dekat sini kita nak S berapa? S. Dia bagi 8. So S 8 lah. A dia 5. Substitute sebiji-sebiji. 2 kuasa 8 tolak 1 per dengan 2 tolak 1. Okay, tekan kalkulator. Okay, dapat tak? 1275. Dapat. Bagus. Okay, good job. Alright, boleh. Senang je kan? Okay, lepas tu yang ni adalah example dari example dia sama juga from your worksheet. Page 70. Tapi yang ni dia salah sikit tau. Tolong betulkan. Dia buat macam tu, so you betulkan, dia salah, you betulkan R less than 1. Okay, R modulus less than 1. Okay, lepas tu dia bagi dekat kita A equals to 4. Dia punya example pun salah tu. Okay, A equals to 4, R equals to negative 12 over 4. You dapatlah negative 3. Lepas tu dia nak N equals to 10, so S 10. Okay, so sekarang yang ni sebab dia masih lagi, tolong betulkan lah, memang salah, example tu salah, you tolong betulkan. Yang ni, dia bukan guna yang 1 minus Rn tu tau.
Dia bukan guna yang ni. Dia guna sama juga macam sampel yang tadi. Okay. So, Sn A 4 darab dengan R kita ambil sama juga. Negatif tu kita ambil Rn. N dia 10. Tolak dengan 1 per dengan R tolak 1. Negatif 3 tolak 1. You will get 4. Negatif 3 kuasa 10 tolak 1. Tolak negatif 4. Tolong cari, Zat. Tolong tekan kalkulator. Cikgu tak ada lah pula kalkulator. Sebab dia power besar sangat. Okay. So, nanti tolong cari sekejap. Okay. Nanti itulah jawapan dia. Okay. Boleh? So tengok betul-betul lah. Tengok dia punya R tu betul-betul. Tapi you substitute ni, you masih lagi substitute ikut. Dia bagi tu bukan you kena moduluskan dia. You substitute yang itu. Cikgu rasa akan dapat negatif ni. Tolak 1. Sebab dia kuasa 10. Akan dapat negatif jugalah. Okay. Tekan kalkulator dapatlah jawapan. Cikgu tak ada pula kalkulator sekarang. Power dia besar. Alright. Boleh? Okay, yang ini ni this part. Ini kelas S. Kelas S pula. Kelas D. Kelas D tak sempat hari tu. Okay, sama juga macam arithmetic progression. Bila you nak cari Tn, okay, Tn sama dengan Sn tolak Sn minus 1. You nak cari S8, you nak cari T8. T8 sama juga S8 tolak S7. T10 sama juga dengan S10 tolak dengan S9. Faham tak? Yang ni N, yang ni N minus 1. Okay, so sekarang dia nak untuk soalan ni, yang ni K, example K, page 70. Yang ni dia nak dari T5 to T9, sum of T5 to T9. Maknanya kalau you ada dekat sini T1, T2, T3, T4, T5, T6 sampai T9. Okay, so dia nak hasil tambah sini. Dia nak hasil tambah situ. Daripada T5 sampai T6. Jadi logiknya kita ambil apa? Kita akan ambil T, it's not T, S. S9 semua sekali. Kan? Tolak dengan kita tak nak 4 ni. Tolak dengan S4. Sebab apa? Sebab kita nak daripada 5. Okay. So dekat sini sama juga dengan S9 tolak dengan S4. So kita tengok A dia 2. R dia adalah 8 bahagi 2, you dapat 4. Okay, maknanya kita guna rumus yang biasa tu lah. Rumus yang Rn minus 1. Okay, you nak asingkan boleh. Cari dulu S9. Kemudian cikgu asingkan lah. Okay, cikgu asingkan. S9 sama juga dengan A2. R dia 4 kuasa 9 tolak 1. Per dengan 4 tolak 1. Okay, tekan kalkulator. Tekan. Okay. Tapi cikgu tak ada lah pula dia punya, cikgu tak ada kalkulator. Lepas tu kita cari T4. S4. 2, 4 kuasa 4 tolak 1 per dengan 4 tolak 1. Lepas tu you ambil yang ni, tolak dengan yang ni. Satu cara. Cara kedua, you buat sama saja macam dalam method yang dia bagi tu. Okay.
S, nak cari dia adalah S9 sama juga S9 tolak dengan S4. Buat benda yang sama lah. Cuma dia duduk dalam ni. Okey. 2, 4 kuasa 9 tolak 1 per dengan 4 tolak 1 sama dengan 2. Bukan sama dengan tau. Tolak 2, 4 kuasa 4 tolak 1 per dengan 4 tolak 1. So kalau you tengok dekat sini, yang tak berubah apa? Yang sama berulang tu apa? Kan? 2 dengan, ni lah kan? 2 dengan, sebenarnya 2 dengan 3 tu. Okay? So kita boleh ambil 2 per 3. 4 kuasa 9 tolak 1. Okey, 4 kuasa 9 tolak 1 tolak dengan 4 kuasa 4 tambah 1. Okey, maknanya you buka ni. You buka ni, you dapat yang ni. Okey. Lepas tu yang ni negatif-negatif you dapat positif. Okay, so now what you get is 2/3. 4 kuasa 9 tolak dengan 4 kuasa 4. Ini tekanlah kalkulator. 4 kuasa 4. Okay, jangan. Ni dia tak jadi ni tau. Dia tak jadi 4 kuasa 5 nah. Jangan duk buat lah tiba-tiba 4 kuasa 5. Salah. Okay, you tekan kalkulator. Dia bukan 4 kuasa 5. Kalau bahagi baru dia jadi 4 kuasa 5. Okay. Betul tak? Dapat berapa jawapan? Tekan kalkulator. Tekan. Dah dapat yang dalam ni. Darab dengan 2/3. Okey, you akan dapatlah 174 592. Okey, boleh? Boleh?